Okay, hari ini kita nak share research yang kita buat last week on weekend. Selalu kan, kita rasa barang fizikal ni terlalu susah nak bersaing. Tapi korang tengok baru ni kita kita buat research. Tahu tak, kita jumpa few shop. Korang tengok kita share. Tengok this shop. Shop ni baru 3 bulan dekat Etsy guys. Dah 229 sale. Tengok pula shop ni. Guys, 2 bulan. Okay, tengok date ni Korang date dia 21 hari bulan April. In case lah kalau nanti video ni sampai ke mana-mana tiba-tiba dah bulan 8 ke bulan 9 ke kan. So, ingat date ni. So, mungkin masa korang search shop ni dah bukan 2 bulan dah. Mungkin kalau korang cuba date lain, lain lah kan. Tapi, at the date April this year, korang tengok shop ni baru 2 bulan. Shop ni, guys, baru sebulan dekat Etsy. Sebulan guys dekat Etsy. Dah 8 sale. Okay. Tapi, again, macam kita kata, sebab tu kita selalu highlight. Etsy ni kena rajin research. Research ni is not free. Okay. Kita tunjuk contoh korang tengok Mark Mark je pun dah high conversion. Korang kena cari guna research tools macam ni. Kita guna E-Rank tau. Okay. So, untuk E-Rank, benda ni orang berbayar, tak free. Betul saya research ni tak free. So, kalau korang boleh subscribe E-Rank, korang subscribe, korang boleh cari macam ni. Okay, high conversion, trending in search. Lepas tu kan, tapi macam nak bersaing sebab bila macam ni, it's not healthy. So, ini yang kita selalu highlight, kita selalu bagi tahu dekat Etsy seller yang baru ni, korang kena rajin research keyword. Kalau korang letak listing korang mark je, tak maaf lah, buyer tak jumpa korang punya produk. So, macam mana nak bersaing dekat sini? Inilah dia, korang kena bersaing, nampak tak? Jangan tengok yang merah, korang kena tengok yang ni macam ni Ni search dia tinggi, tapi lepas tu dia punya ni macam ni competition tak ramai kompetitor. Korang tengok bird mark. Maksudnya mark yang gambar burung korang tengok Tengok search tinggi. Inilah yang macam korang kena cari. Inilah yang korang kena cari. This is yang kita nak bagi tahu yang selama ni kita rasa fed up sebab jujurnya sebab tahun lepas kita tak ada research tools ni. Memang kita tak boleh afford masa tu. Tapi bila dah boleh afford research tools ni, kita research, korang tengok. So, inilah keyword-keyword yang korang kena guna. Letak. Maksudnya korang nak buat mark design apa macam ni, watermark. Lepas tu nak design pula, korang gunalah Canva. So, ni cara macam mana korang nak buat research dan nak bersaing dengan macam mana diorang ni 1 bulan dah boleh dapat sale. Sebab sebenarnya kan, cat phone ni, yang cat ni pun tengah trending. Tak percaya yang kita tunjuk Okay, memang competition tinggi kan. Okay, korang tengok keyword dia cat phone case. Okay, cat phone case nampak. Sangat tinggi. Okay, so itulah keyword-keyword yang korang kena cari.